Rupanya pengalaman apa yang tuan tahu, kalau hanyir ni kebanyakannya daripada Sakai. Oh. Sakai dan Jawa. Oh, kalau kata kita kena Dia sihir. kita dia main banyak siam. Sama ada main Sakai dengan Jawa. Oh, kalau kata hanyir katak puru. Baru ni ada pelanggan saya. Sebiji macam katak puru. Tu dia santau katak puru. Satu katak puru. Dia masuk Dia campur bisa ulak. Ui, bisa ulak lagi. Ha. Kira tengok dia main daripada KL sana, dia singgah makan orang kedai semua lari keluar. Betul. Mai sini, masuk, habis keluar dulu habis. Busuk. Dah ngeri. Dia lah. Ngeri. Ya Macam Allah, tu. zalimnya sih. Oh, macam tu no. Maknanya dia campur bisa ulak. Campur bisa ulak. InsyaAllah. Kalau kita sini, tak siap. Siam. Oh, macam tu. Balai kita belah-belah ni banyak Banyak siam lah. Banyak siap. Balai belah-belah ni Dia kalau net belah selatan tu banyak dia Sakai. Oh, iya ke? Oh, dia tak tiba bahasa. Allah, zalimnya. Naya lah. Dia nak menjawab dengan tuan tu. Yalah. Kalau ikut. Kalau tak payah hati, mai panggil pom lagi kan. Tu pergi senang. Tapi takut masuk lokap pula. Pergi jumpa Sakai. Dia tak puas hati dia betul lah. Oh, Allah Rabbi Karim. Tak ni 22 tahun siksa. Ya betul. Sampai peringkat bunuh diri. Dia tak hidup. Tak boleh kawan. Tak boleh kawan apabila kena sihir pembenci. Semua orang benci. Orang tengok dia tak syok. Tak syok, jadi benci. Benci. Allah, Main kesian. anak cucu benci habis. Main anak cucu benci, tak mau hidup lah. Padahal orang kuat ibadat. Tu kata ujian iman. Kita kata belum tentu ke orang imam pun kena. Itulah, ya Allah. Jahat sungguh lah. Halus jangan buat-buat jenis setan ni. Jadi terima kasih.